Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Bidah bersama aku kan. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Match keempat ACLE 2025-2026, JDT bertemu dengan wakil daripada China, Shanghai Shenhua di Stadium Sultan Ibrahim. Ini merupakan penampilan ke-11 Shanghai Shenhua di AFC Champions League. Musim kali ini layak lepas jadi naib juara Chinese Super League musim 2024. Untuk rekod, JDT dah pernah jumpa Shanghai Shenhua ni pada musim lepas di peringkat Liga ACL Elite. Time tu match berlangsung di home JDT juga, Stadium Sultan Ibrahim. JDT berjaya tewaskan Shanghai Shenhua 3-0. Tapi pada musim lepas, coach Shanghai Shenhua claim yang skuad diorang tak berada dalam kondisi yang terbaik. Player terlampau penat sebab Shanghai Shenhua terpaksa tempuh jadual yang sangat padat. 4 hari sebelum match bertemu dengan JDT, diorang terpaksa tempuh match Chinese Super League dengan 10 player sebab satu player dapat red card seawal minit ke-21. Lepas tu terus fly ke Johor untuk bertemu dengan JDT. Itulah katanya menjadi faktor diorang dibantai JDT 3-0. Untuk pertemuan pada musim kali ini, Shanghai Shenhua dalam momentum yang terbaik, merekodkan 7 match berturut-turut tanpa kalah. Last match pada 31 Oktober 2025, 5 hari sebelum match bertemu dengan JDT pada 5 November 2025. So cukuplah preparation Shanghai Shenhua dengan squad depth yang lebih baik. Time press conference lagi, Shanghai Shenhua ni acah-acah perang psikologi. Letak second goalkeeper yang musim ni diturunkan sekali je, itu pun main 2 minit je sebagai spokesperson, juru cakap wakil kepada klub. Konon nak bagi orang fikir yang Shanghai Shenhua akan turunkan second goalkeeper atau second team lah bertemu dengan JDT ni. Hakikatnya Shanghai Shenhua turunkan first team lawan JDT. Tak ada pertukaran player dibuat berbanding last match diorang di Chinese Super League. Turun dengan formasi 4-4-2 menentang JDT dengan formasi 5-3-2. Rekod JDT dekat home tak payah ceritalah. Last kali JDT tewas dekat Stadium Sultan Ibrahim pada bulan 3 tahun lepas. Tewas 1-0 kepada Buriram United di round of 16 ACL Elite. Dan nampak gayanya, momentum kemenangan JDT di Stadium Sultan Ibrahim diteruskan dalam match bertemu dengan Shanghai Shenhua. Diorang berjaya menewaskan tim daripada China ni dengan keputusan yang solid 3-1. Comeback di second half dengan 3 jaringan. Tapi aku rasa fans Shanghai Shenhua menyirap je dengan referee dalam match ni. 2 gol diorang dibatalkan oleh referee. Satu sebab foul player Shanghai Shenhua, Luis Asu dah langgar keeper JDT dulu, menyebabkan keeper JDT ni lose ball. Dalam situasi ni advantage dekat keeper . Kalaulah gol tu dikira, gol ni boleh jadi gol penyamaan Shanghai Shenhua. Kali kedua, gol Shanghai Shenhua dibatalkan oleh referee di hujung-hujung second half di injury time. Saulo Minero, player sub Shanghai Shenhua, berjaya skor gol tu, tapi dibatalkan bukan sebab situasi dalam kotak penalti macam case first goal tadi, tapi dibatalkan sebab gerakan awal gol tu ada foul. Defense Shanghai Shenhua Manafa, siku player JDT. Mula-mula referee dah play on dah, tapi lepas Saulo Minero tu skor gol, tiba-tiba referee tiup whistle foul. Referee review balik kes Manafa siku player JDT tadi dan keluarkan yellow card. Lama jugalah referee ni delay untuk buat keputusan tu. Penalti Shanghai Shenhua tu pun hampir-hampir tak dapat juga sebenarnya. Mula-mula referee bagi yellow card ke player Shanghai Shenhua, kononnya dia diving. Nasib baik referee review balik VAR, rupa-rupanya Nakso Insa tak dapat pun bola tu, tapi terkuih sikit kaki player Shanghai Shenhua tu dulu, so deserve penalti lah. Tengok sekali lalu memang tak nampak, tapi nasib baik ada VAR untuk di-review balik. Lepas Saulo Minero skor penalti tu, dia cepat-cepat kutip bola. Konon-konon boleh ada peluang untuk comeback lah. Tapi player JDT main mental game pula. Adalah gaduh-gaduh manja sikit. Player Shanghai Shenhua start koyak, termakan dengan mental game player JDT. Diorang mula main kasar, buat foul yang tak sepatutnya. Player JDT senyum je lah sebab time tu dah leading 2-1. Bolehlah delay game sikit. Cerita pasal gol JDT pula. 2 gol hasil daripada gerakan genius Arif Aiman. Walaupun Arif Aiman kena marking kau-kau, main kiri kena marking, main kanan kena marking, tapi dia still berjaya lepaskan diri daripada ruang sempit dan assist member-member dia. Aku perasan time gol ketiga JDT, ada player Shanghai Shenhua yang memang dah give up nak kejar Da Arif ni. Kelincahan Arif Aiman ni diakui juga oleh head coach Shanghai Shenhua. Dia cakap Arif Aiman ni memang dah masak lah selok belok macam mana nak main dekat ACL Elite.
1 gol lagi assist daripada Afiq Fazal. Kalau perasan, 3 gol JDT ni hasil daripada skor oleh player wingback. Jonathan Silva 2 biji, Oscar Arribas 1 biji. Oscar Arribas ni hampir-hampir je nak skor 3 gol dalam match ni, tapi satu peluang kena tiang, satu peluang kena palang walaupun dah open goal. Tapi dapat sebiji tu kira okey lah. Cakap pasal striker JDT pula, si Jairo ni, aku rasa betul lah orang ramai cakap peranan dia lebih kepada tarik keluar player defend opponent untuk bagi space member-member score gol. Kalau by statistik, attacking JDT memang lagi power lah. 63% ball possession, 20 kali try, 10 on target, 10 corner kick. Buktikan yang JDT memang dominan dalam match ni. JDT macam biasalah pressing dekat highline. Player-player Shanghai Shenhua ni pun mudah sangat hilang bola. Bola dekat kaki pun senang-senang je kena rampas. Tapi defending Shanghai Shenhua consider power lah, compact, terutama dia orang punya keeper. 7 save berjaya dibuat. Ini main goalkeeper lah, bukan second goalkeeper yang jadi spokesperson dalam press conference sebelum tu. Bila player sub dan penjaring penalti Shanghai Shenhua Saulo Mineiro masuk, sebenarnya dia berjaya meningkatkan sikit intensiti serangan Shanghai Shenhua. Sebenarnya member ni tak ada pun dalam list squad Liga Domestik Shanghai Shenhua. Dia digugurkan. Tapi ada dalam squad ACL Elite ni. Mungkin nak membuktikan something dalam match ACL Elite ni, tapi tak ada luck. Berjaya skor 1 penalti je. Dengan kemenangan 3-1 selepas 4 match, JDT berada di kedudukan kedua dengan 7 poin. Tapi Liga masih terbuka lagi. Pasukan di kedudukan terbawah masih berpeluang nak masuk top 8. Sebab beza poin tak jauh mana pun. JDT macam biasa tak ada masalah untuk menewaskan wakil daripada China, tapi lepas ni akan bertemu wakil daripada Australia dan juga Jepun. Time tu payah sikit lah. Itu je untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.